Apa ni? Malu tau tak? Haram kita bagi makan tetamu. Kita ni jarang orang lelaki bawa. Adat melayan tetamu. Maklumlah sekarang ni kan musim-musim perayaan, ramai orang berkunjung apa. Kita kena faham satu benda asas. Tetamu yang datang ke rumah kita membawa rahmat. Tetamu pulang, dia membawa pulang segala dosa-dosa kita. Bukan dosa tu dia ambil dekat dia bawa pulang, bawa keluar daripada rumah kita. Jadi kita kena layan tetamu dengan cara yang baik dari kita menyediakan makan minum sehinggalah kita menghidangkan makan minum mereka tu. Masak kepada tetamu, kita kena masak yang terbaik, yang lebih baik dari kita nak makan sendiri. Begitu juga kebersihan. Haram kita bagi makan tetamu benda-benda yang tidak kita masak dengan bersih, dengan baik. Hidang, begitu juga bila hidang. Hidang dalam bekas yang baik-baik. Jangan hidang dalam bekas plastik yang tak apa-apa. Ada yang buat keluar besin lah. Gelas minum ada, gelas yang anak duk pakai harian buat keluar untuk tetamu. Apa ni? Malu tau tak? Kita kena sediakan yang terbaik tetamu ni. Kita kena ambil iktibar dari datuk nenek kita zaman dulu. Macam mana? Bekas makan minum yang terbaik ni tidak semestinya yang mahal. Yang murah pun banyak, tapi ianya terbaik mengikut kemampuan kita. Jangan berterabur, hak ni bekas plastik ni bekas plastik ni bekas plastik ni. Kan? Tak tersusun, tak rapi, tak kemah. Macam tak nak ready untuk layan tetamu. Jangan kata, oh tak ada duit zaman sekarang. Bohong. Ya, yang tak ada duit tu ada yang tak ada duit. Benda ni semua adalah soal cakna dan prihatin. Kalau nak kata tak ada duit, tok nenek kita, ibu kita zaman dulu lagi tak ada duit. Tapi mereka dulu ada pinggan mangkuk gelas khas untuk tetamu. Duduk dalam almari, tak boleh usik.